Bayangkan seorang mahasiswa yang cemerlang dalam akademik. Setiap hari dia menghadiri kuliah, menyiapkan tugasan dan menduduki peperiksaan. Namun, adakah kecemerlangan akademik sahaja mencukupi untuk melahirkan graduan yang mampu hidup dan berfungsi dalam masyarakat yang pelbagai? Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi kekuatan negara, namun pada masa yang sama memerlukan usaha yang berterusan bagi memastikan keharmonian dan perpaduan dapat dikekalkan. Dalam konteks ini, kesepaduan sosial memainkan peranan yang sangat penting. Kesepaduan sosial merujuk kepada hubungan yang harmoni, saling menghormati dan bekerjasama antara individu dalam masyarakat tanpa mengira perbezaan latar belakang. Atas sebab itu, mata pelajaran umum atau MPU diperkenalkan di institusi pengajian tinggi. Salah satu komponennya ialah MPU U4 yang memberi penekanan kepada pembinaan komuniti melalui aktiviti kokurikulum, kesukarelawanan dan badan beruniform. MPU U4 bukan sekadar memenuhi keperluan akademik, malah menjadi platform untuk membentuk mahasiswa yang lebih berdaya saing, bertanggungjawab dan prihatin terhadap masyarakat. Persoalannya, mengapakah penglibatan komuniti dan badan beruniform dianggap penting dalam pembangunan mahasiswa? Pelibatan komuniti dan badan beruniform memainkan peranan yang penting dalam membentuk pembangunan mahasiswa secara menyeluruh. Melalui aktiviti komuniti seperti khidmat masyarakat, program kesukarelawan dan bantuan kemanusiaan, mahasiswa berpeluang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pengalaman ini membantu mereka memahami realiti kehidupan pelbagai golongan serta meningkatkan rasa empati dan tanggungjawab sosial. Selain itu, pelibatan dalam komuniti turut meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan kebolehan bekerja dalam pasukan. Mahasiswa belajar untuk berinteraksi dengan individu daripada pelbagai latar belakang serta menyelesaikan masalah dalam situasi sebenar. Di samping itu, badan beruniform seperti Palapes, Suksis dan Bulan Sabit Merah Malaysia turut memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin dan kepimpinan mahasiswa. Melalui latihan dan aktiviti yang dijalankan, mahasiswa dididik untuk menjadi individu yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan mampu memimpin organisasi dengan berkesan. Jelaslah bahawa keterlibatan komuniti dan badan beruniform bukan sahaja membantu pembangunan diri mahasiswa, malah menyediakan pengalaman yang bermakna untuk kehidupan pada masa hadapan. Bagi melihat kesan pelibatan ini dengan lebih mendalam, pelbagai kajian telah dijalankan sepanjang tempoh 2013 sehingga 2026. Analisis kajian yang dijalankan pada tahun 2013 hingga tahun 2026 menunjukkan bahawa komuniti memainkan peranan yang besar dalam memperkukuh hubungan sosial dalam masyarakat. Kajian berkaitan komuniti kejiwanan mendapati bahawa aktiviti yang dijalankan melalui rukun tetangga berjaya meningkatkan interaksi sosial dan semangat kejiwanan dalam kalangan penduduk. Selain itu, program rancangan interaksi murid untuk perpaduan atau RIMUP turut menunjukkan aktiviti yang melibatkan pelajar daripada pelbagai etnik dapat meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara kaum. Dalam konteks pengajian tinggi pula, kajian menunjukkan bahawa mahasiswa yang aktif dalam komuniti mampu mempunyai tahap kesepaduan sosial yang lebih tinggi berbanding mahasiswa yang kurang terlibat. Kajian-kajian ini membuktikan bahawa komuniti berfungsi sebagai medium yang berkesan untuk menghubungkan individu daripada pelbagai latar belakang dan mewujudkan hubungan sosial yang lebih harmoni. Bagaimanapun, pembangunan mahasiswa tidak hanya tergantung kepada aktiviti komuniti semata-mata. Aktiviti kokurikulum juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk sahsiah dan kemahiran mahasiswa. Analisis kajian berkaitan kokurikulum menunjukkan bahawa MPU U4 memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti kelab, persatuan, sukan dan badan beruniform. Di Universiti Malaya, mahasiswa terlibat dalam kursus seperti sangkutan industri, penyelidikan bebas dan keusahawanan yang memberi peluang kepada mereka memperoleh pengalaman sebenar dalam dunia pekerjaan dan pengurusan. Di Universiti Sains Malaysia pula, pelajar diwajibkan mengikuti kursus
ko-kurikulum yang merangkumi aktiviti taekwondo, karate, pelapis, suksis dan pelbagai program pembangunan kepimpinan. Manakala, di Universiti Islam Melaka pula, kursus seperti Kor Siswa dan Pasukan Simpanan Tentera Darat memberi penekanan kepada disiplin, kepimpinan dan semangat patriotisme. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penglibatan dalam aktiviti ko-kurikulum membantu meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan pengurusan organisasi. Oleh itu, aktiviti ko-kurikulum bukan sahaja menyokong pembangunan akademik mahasiswa, malah membantu melahirkan graduan yang lebih holistik dan berdaya saing. Melalui penglibatan dalam komuniti dan ko-kurikulum, mahasiswa bukan sahaja membangunkan potensi diri, malah turut menyumbang kepada pembentukan kesepaduan sosial dalam masyarakat. Kesepaduan sosial merujuk kepada hubungan yang harmonis serta semangat saling menghormati dalam kalangan masyarakat yang pelbagai. Melalui aktiviti komuniti, mahasiswa berpeluang berinteraksi dengan individu daripada berbagai kaum, agama dan budaya. Interaksi yang berterusan ini membantu mengurangkan prejudis, meningkatkan kepercayaan dan memperkukuh hubungan sosial. Selain itu, penglibatan dalam aktiviti komuniti turut memupuk nilai toleransi, kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran dalam usaha meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam aktiviti komuniti. Antaranya termasuk kekangan masa, komitmen akademik yang tinggi serta kecenderungan sesetengah mahasiswa untuk lebih tertumpu pada aktiviti dalam talian berbanding aktiviti kemasyarakatan. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan boleh diketengahkan bagi meningkatkan keberkesanan MPU U4. Pertama, institusi pengajian tinggi perlu memperbanyakkan program komuniti yang memberi impak secara langsung kepada masyarakat. Kedua, kerjasama antara universiti, agensi kerajaan, NGO dan pihak industri perlu diperkukuhkan bagi membuka lebih banyak peluang kepada mahasiswa untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Ketiga, aktiviti ko-kurikulum dan badan beruniform perlu diperkasakan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan perkembangan semasa. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa MPU U4 memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk mahasiswa yang lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan mempunyai kesedaran sosial yang tinggi. Untuk merumuskan keseluruhan perbincangan ini, kita kembali kepada persoalan utama kajian. Secara keseluruhannya, analisis kajian berkaitan MPU U4 bagi tempoh 2013 hingga 2026 membuktikan bahawa kursus ini memainkan peranan yang signifikan dalam membina komuniti mahasiswa ke arah kesepaduan sosial. Melalui penglibatan dalam komuniti, ko-kurikulum dan badan beruniform, mahasiswa bukan sahaja memperoleh kemahiran insaniah dan kepimpinan, malah membentuk nilai tanggungjawab sosial, toleransi dan semangat kerjasama. MPU U4 bukan sekadar memenuhi keperluan ko-kurikulum di institusi pengajian tinggi, tetapi merupakan platform penting dalam melahirkan graduan yang holistik, berintegriti dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Akhir kata, usaha membina komuniti ke arah kesepaduan sosial perlu diteruskan agar keharmonian dan perpaduan masyarakat Malaysia dapat diperkukuhkan untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.